Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, setiap hari Selasa di platform Facebook dan juga YouTube Majlis Bandaraya Subang Jaya, kami bawakan kepada anda podcast Bicara Santai Majlis Bandaraya Subang Jaya. Pada setiap Selasa 10.30 pagi. Okey, seperti biasa, pada tiap minggu hostnya memang berbeza-beza dan kita juga ada panel khas kita jemput untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini. Okey, sebelum tu, jika anda menonton di Facebook Majlis Bandaraya Subang Jaya, jangan lupa like, follow dan share kita punya podcast pada hari ini. Dan jika anda menonton di YouTube, jangan lupa subscribe MBSJ punya YouTube, okey? Okey, sebelum memulakan podcast kita pada hari ini, nama saya Nurul Ain selaku host untuk podcast kita pada hari ini. Dan bersama saya Puan Teknologis Mazlina binti Mustafa, selaku Ketua Jabatan daripada Jabatan Pengurusan Alam Sekitar Majlis Bandaraya Subang Jaya. Yang akan membawakan topik pada hari ini berkenaan tentang, saya rasa sekarang ni isu hangat juga di Majlis Bandaraya Subang Jaya sekarang berkenaan dengan tong sampah ni. Okey, berkenaan tajuk kita tong sampah percuma kepada penduduk di Subang Jaya. Okey, bukan untuk Subang Jaya sahaja tetapi untuk semua penduduk di kawasan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Okey, sebelum kita mulakan, elok saya rasa Puan Mazlina boleh perkenalkan diri dulu dan juga mungkin boleh ceritakan sedikitlah latar belakang Puan Mazlina. Dah berapa lama bekerja di MBSJ dan latar belakang pendidikan lah. Baik, Silakan. terima kasih Ain dan terima kasih MPSC kerana menjemput saya sekali lagi. Okay, nama saya Mazlina Mustafa. Saya adalah penolong penerakanan Jabatan Pengurusan Alam Sekitar dan bertindak sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Alam Sekitar. Bulan 7 ni tahun 2026, cukup 22 tahun saya berkhidmat di MBSJ. Sebelum ni daripada tahun 2004 hingga 2009 saya bertugas di Jabatan Kesihatan sebagai penolong pegawai kawasan penolong pegawai kesihatan fitaran, dan 2009 hingga sekarang lah saya berkhidmat di Jabatan Pengurusan Alam Sekitar. Jadi kalau ikutkan saya dah berkhidmat lebih kurang 22 tahun di MPSC dan beberapa YDP lah dan juga Datuk Bandar lah saya berkhidmat sebelum ni. Dan saya rasa pagi ni mungkin ada isu yang berkaitan lebih hangat lah yang saya akan berbincang dengan Ain berkenaan isu tong sampah. Betul. Saya rasa isu tu bukan isu lah, edaran tong sampah kita, sebab sekarang MBSJ tengah buat edaran tong sampah kepada penduduk yang penduduk yang membayar cukai taksiran. Betul. So maksudnya mereka ni layak untuk mendapat tong sampah. Cuma mungkin hari ini kita akan kongsikan kepada anda dengan lebih jelas siapa yang layak dan macam mana untuk dapatkan tong ni. Jadi mungkin untuk soalan pertama lah saya nak tanya Puan Mazlina. Edaran tong sampah ni kepada siapa dan siapa sebenarnya yang layak untuk terima tong sampah percuma ni? Sebab benda percuma semua orang nak, Betul, semua orang suka. Ya. Sebab percuma kan. So mungkin Puan Mazlina boleh terangkan perkara itu. Okey, tong sampah percuma ni sebenarnya semua penduduk layak yang ada di kawasan MPJ lah, di kawasan MPSC saja. Okey. Tetapi kita khususkan untuk perumahan landed saja. Maksudnya perumahan bertanah. Jadi yang mana-mana pembayar cukai yang membayar cukai perumahan bertanah layak untuk mendapat tong sampah secara percuma. Okey. Dan untuk makluman, kita dah bagilah tahun lepas sebenarnya. Oh, okey. Mungkin saya ingatkan kembali, kita dah edarkan lebih kurang 34,000 tong sampah percuma kepada keseluruhan penduduk di kawasan Subang Jaya. Jadi tahun ni kita buat tambahan lagi kepada 30,000 yang membayar cukai lah pada MPSC. Jadi mungkin kalau saya jawab tadi soalan Puan Ain, siapa yang layak? Maksudnya semua yang membayar cukai lah. Dan pertama sekali dia tak ada tunggakan. Maksudnya untuk penggal pertama dan penggal kedua lah. So dia tak ada tunggakan, yang itu memang layak lah untuk terima tong sampah percuma yang bersaiz 120 liter yang berada di sebelah saya ni. Okey, 120 liter. Okey, tiada tunggakan. So maksudnya kalau macam saya dah bayar cukai taksiran saya pada tahun 2026 ni, maknanya saya layak dapat lah. Maknanya macam mana saya nak tahu saya layak dan saya boleh menerima tong ni? Adakah MBSJ akan maklumkan pada saya ataupun MBSJ sendiri akan datang hantar ke macam mana? Okey, mula-mula kita akan bagi penduduk yang mana bayar cukai tunggakan, yang bayar cukai taksiran tanpa tunggakan, iaitu daripada penggal pertama. Okey. Cukai ini dari Januari hingga Jun dan kena bayar sebelum 1 Mac, dan untuk penggal kedua dibayar start Julai hingga Disember sebelum 1 September. Jadi penduduk ni dia akan terima WhatsApp dari PSC. Okey. So bila dapat WhatsApp dari PSC menunjukkan bahawa anda ni dah berjaya.
Okey. Penduduk Indah Berjaya terima tong dan boleh datang ke pusat biomass kita, iaitu Pusat Biomass Persediaan PSC di Jalan BP 401 Bukit Puchong lah. Okey. Dan mula-mula sekali dia dapat WhatsApp dulu. So kalau tak dapat Okey. WhatsApp, dia tak boleh datang tuntut lah. Maksudnya kalau tak dapat WhatsApp tu, dia mungkin ada tunggakan. Tunggakan mungkin untuk penggal kedua ke, dan saya nak maklumkan kat sini lah. Kalau ada tunggakan 1 sen pun dia takkan terima. Pernah berlaku lah. Oh, 1 sen pun. Kalau 1 sen tu tunggakan dan saya dah datang nak bayar masa tu. Kalau ikutkan memang tak boleh lah. So dia kena bayar balik, bayar balik asal, dan dia kena dapat WhatsApp baru datang. Oh, okey. Maknanya saya akan terima WhatsApp, saya baru datang lah. Maknanya Betul. kalau saya tak terima WhatsApp, maknanya saya belum layak untuk Ya, dapat betul. lah. Maksudnya Betul. mungkin ada perkara-perkara yang tak selesai lagi lah mungkin. Betul. Dia kalau ikutkan, dia ikutnya dia ceritanya tiada tunggakan. So means Okey. tak ada tunggakan untuk penggal Bersih pertama lah dan maksudnya. penggal kedua bersih. Sebab Okey. ada yang kita terimalah, yang kita dapat masa kita buat edaran tong daripada 8 Jun sehingga 17 Jun. Ada yang datang tuntut. Dia kata saya tak ada terima WhatsApp pun. Tapi bila kita buat makan, rupanya dia ada tunggakan RM5. Okey. So kalau kata RM5 pun kita berkira, so dia kena ceritanya sini tak ada sebarang tunggakan. So tak ada tunggakan maksudnya kosong. So maknanya dia kalau dia dah bayar, dah tunggakan tu dia dah bayar, dah bersih dan dia akan boleh dapat lah. Betul. Cuma nama dia mungkin Mungkin dia kena macam ni tunggu saya lagi explain tu lah macam mana? lebih detail. Data yang kita terima, kita buat sortir lah untuk sehingga 30 April. Jadi kalau kata Ain bayar pada 1 Mac, Okey. dia akan terima tong untuk fasa pertama lah. Okey. So kalau kata saya, contohlah 1 Mac tu maksudnya kedua-dua penggal sehingga Ya, betul. hujung Kedua-dua tahun penggal. punya Kedua bayaran penggal. lah Okey. full habis Full semua. habis. Oh, okey. Contohlah kalau kata cukai dia kena bayar untuk penggal pertama 300. Okey. So untuk penggal kedua dia bayar 300, so 600. So bila kita sorting tengok data, Ain dah bayar pada 1 Mac untuk 600 tu. Okey. So yang pertama dia kira dia tak ada tunggakan. Okey. Yang kedua dia bayar sebelum 30 April. 30 April. Okey. So Ain dah bayar 1 Mac. Jadi Ain layak untuk terima tong percuma. Okey, faham? So yang penting tak ada tunggakan. Maksudnya untuk penggal pertama dan penggal kedua. Saya ulang sekali lagi, tiada tunggakan. Okey. Macam mana pula kalau saya bayar sebab setahu saya lah cukai taksiran ni dia ada masa dia. Betul. So maknanya penggal pertama bila, penggal kedua bila. Betul. So mungkin macam saya ada orang nak bayar penggal pertama di bulan, tak salah saya awal tahun bulan 12 ke Februari macam tu. Penggal kedua Julai Ogos. Kalau tak salah saya, betul ya? Betul. So jadi maksudnya kalau saya bayar penggal pertama dan penggal kedua tu sekali, tapi bukan Mac atau April tu, bukan awal tahun lah, saya ambil yang penggal kedua punya tu, Julai dengan Ogos. So saya baru habiskan. So maknanya nama saya belum ada lagi lah untuk penerima tong. Ya, dia sebenarnya macam dia. Saya buat penerangan kat sini. Bahagian untuk fasa pertama, kita ambil data daripada tahun lepas. Maksudnya kalau dia bayar untuk tahun 2026, dia bayar bulan 11, kita ambil dah data situ daripada bulan 11, 2025 sehingga 30 April 2026. So daripada kalau Ain bayar katakanlah bulan 12 tahun lepas, nama Ain dah tertera dalam senarai untuk penerima tong secara percuma. Tapi kalau kata Ain bayar pada 1 Mei, so nama Ain akan terima untuk seterusnya lah. 1 bidang ke atas lah. Okey. Kalau saya bayar lambat tu ada kemungkinan ke kuota tu penuh? Maksudnya takkan dapat dah tong. Jangan risau. Saya tahu penduduk ni dia akan panik bila kita kata okey tong percuma. So dia akan datang awal, dia akan datang beratus, sanggup tunggu berjam-jam kan. Okey. Tahun ni kita bagi untuk 30,000. Maksudnya 30,000 unit. So kalau kata tuan-tuan, contohlah sebagai contoh senang yang saya tahu sini Ain lah kan. Contoh, katakanlah dalam kawasan PSC ni Ain ada rumah dekat USJ 1. Ain ada rumah dekat USJ 4, Ain ada rumah dekat Bandar Puteri, Ain ada rumah dekat Taman U dan Ain ada rumah dekat Taman Kembang Sari. So kalau ikutkan sini 5 unit rumah Ain. So dan 5 unit rumah Ain ni Ain bayar cukai pintu sebelum 1 Mei. So maksudnya Ain bayar pada 1 April lah. So Ain layak untuk terima 5 unit tong sampah. Aset saya tu layak untuk dapat lah. Dan dengan syarat rumah ni yang berbeza lah macam saya kata tadi. So kalau kata ada 5 ke, ada 10 ke, syaratnya bayar untuk semua, tak ada tunggakan, layak dapat. Walaupun 5 unit sekalipun. Sebab itu memang hak Ain untuk sebenarnya. Tapi kalau kata datang ke majlis, ke kita punya pusat biomass, tuntut tapi tak ada tunggakan, memang kita takkan bagilah. Sebab ada ramai yang tak faham, kata oh saya ada tunggakan, saya dah bayar, tapi bila kita buat makan sebenarnya tak ada pun. So maksudnya sini kalau tak ada dalam senarai tu, maksudnya dia ada tunggakan lah untuk penggal yang kedua lah. Okey. Tadi Puan cakap dah ada edaran pertama kan masa bulan Jun, 8 Jun. Setakat ni macam mana situasi edaran dan
dah berapa tong yang diedarkan untuk yang sesi Kita hari mula tu? buat edaran fasa pertama pada 8 Jun dan kita tutup sementara. Maksudnya kita buat edaran 8 hingga 17 Jun lah. So buat masa sekarang ni kita terpaksa tutup dulu buat sementara. Pusat Biomass Padu ni, yang pertama kita nak buat balik sorting data, maksudnya kita nak kemaskan data. Okey. Sebab ada di antara pembayar cukai ni yang dah terima tahun lepas, tapi dia ambil lagi tahun ni. Untuk tahun ni. Okey. So dengan alasan dia terima wasip lah, betul lah macam saya kata tadi, dia terima wasip kan. Jadi kita terpaksa tutup So dulu. maksudnya tak boleh? Tak boleh. Kalau dia dah ambil tahun lepas, tahun ni dia tak layak untuk dapat memang tong tak lah layak sepatutnya? lah. Tak layak Okey. sepatutnya. Okay. So Dia kalau bayar cukai macam biasa je lah. Ya, betul. Dia kena bayar cukai macam biasa je. Maksudnya kalau kata dia dah ambil tahun lepas, so tahun ni tak layak lah. Kita bagi pada orang yang pula lah. Orang yang belum dapat lagi kan. Alright. Kalau ikutkan logiknya kita simpan tong sampah kat rumah banyak-banyak nak buat apa kan? Kan kita bagi pada yang layak lah. Yelah, tong sampah untuk sampah kan? Tong sampah untuk sampah kan. Jadi kita bagi pada yang sepatutnya lah kan. So kalau ikutkan tong sampah yang macam ni seperti dalam gambar ni lah. Boleh tengok dia badan warna biru dan penutup warna hijau. Cuma tong sampah ni special sikit, dia ikut warna tema MPSC. Warna bendera MPSC lah, warna biru dan hijau. Dan dekat penutup tong ni, dia boleh tengok tarikh buatan bila. Maksudnya ada bulan 5 dan tahun 2026 lah. Dan tong ni besar. Lepas tu saya perasan kat depan tu ada nombor siri. Adakah nombor ni, apa maksud nombor siri kat Nombor tong siri ni kita akan update pada dekat data pemilik. Nombor siri ni dan kita akan update dekat data, maksudnya kalau nombor 30 kita tahu siapa terima tong ni. Okey. Jadi Sebab tak saya ikut nombor kita lah. Okey. So nombor kita tahu dah pemiliknya siapa. Betul, pemiliknya siapa lah. Okey. Okey. Macam puan tadi cakap tadi, pada tahun 2026, edaran ni tong ni dibuat di Pusat Biomass. Betul. Pusat Bandar Puchong, Banjarnegara Semenanjaya kan. Okey, kenapa di Pusat Biomass? Edaran tu sebab penduduk kita ada yang duduk dekat Serdang, Seri Kembangan jauh kan. Ada yang duduk kat USJ ni nak kena ke Puchong. So agak jauh untuk mereka ke sana. Kenapa dekat satu tempat je edaran ni dibuat? Mula-mula memang kami ada terima call lah daripada penduduk buat aduan mengapa kat Pusat Biomass kenapa tak buka dekat pusat dekat Bandar Puteri ke, dekat Subang ke kan. Tapi sebenarnya kami memikirkan dari segi keselamatan tong sebenarnya. Once kita keselamatan tong satu dari segi keselamatan tong maksudnya keluar masuk tong ni. So kalau kita buka banyak tempat dari segi pengeluaran tong ni, dari segi kuantiti tong ni dan dari segi kualiti tong ni. Tong ni kalau kata kita naik angkat naik turun, lama-lama dia pun akan rosak jugalah. Jadi kita tak nak. So maksudnya bila kita nak bagi pada penduduk, biarlah penduduk tu dapat benda yang baru, benda yang baik, benda yang cantik, yang elok lagi. Yang pertama kita boleh kontrol dari segi dia punya kuantiti lah. So bila kita buat dekat Pusat Biomass, so hari-hari saya boleh dapat data. So hari-hari saya tahu berapa keluar, berapa masuk, berapa yang datang. Dan setakat ni sebenarnya alhamdulillah, maksudnya penduduk menerima sangat baiklah dengan apa yang kita cadangkan tahun ni. Dan ada yang seronok datang ke kita punya Pusat Biomass Padu. Dan untuk makluman semualah, sebenarnya Pusat Biomass Padu ni adalah satu tempat yang mana kita buat projek, macam-macam projek lah. Kita ada projek untuk komposisi kebun, kita ada projek kompos bumi. So ada yang macam yang untuk makluman yang datang kita pun memang lah. ada warga mas pun ada. So datang, dia kata dia boleh datang pusing-pusing. Dan kita boleh promote juga kita punya kompos kat sini. Mana yang ni kita jual lebih kurang dalam harga setengah kilo. Packaging dalam RM3 dah saya. Sekilo RM3. Kilo RM3. Yang ni kita packaging untuk 500 kilo, 500 gram saja. So harga dia lebih kurang dalam RM1.50 lah. Dan kita juga boleh promote kompos bumi. Iaitu yang ni sekilo kita jual dalam RM6. Untuk setengah kilo kita jual dalam RM3 lah. Jadi bila katakanlah yang datang ambil tong tu memang dia apa? Dia akan beli. Memang beli kita tak silap saya kita dah terjual lebih kurang dalam 400 kilo lah untuk dua-dua produk ni lah, kompos masa edaran tong ni lah. So memang ada yang datang, kebanyakannya warga emas ya. Ada yang datang daripada Subang, daripada SS, daripada Puchong, daripada Kembangan. Dia kata, wah seronok tempat ni. Dan tempat tu sebenarnya tak panas pun. Kita sediakan kemah, kita sediakan kursi. So bila dia datang tu, kalau bukan giliran dia akan boleh duduk. Dia boleh duduk bawah kemah dan dia boleh juga pergi jalan sekitar situlah. Dan pada masa yang sama kita promote produk ni. Jadi memang ada yang datang, memang seronok boleh beli benda ni. So sikit sebanyak kita bukan sahaja bagi tong secara percuma. Yang kedua kita boleh memperkenalkan kita punya Pusat Biomass Prosedur PSC. Dan juga yang ketiga kita boleh perkenalkan dan jual produk-produk kita lah. Maksud yang ada kat sini lah. So kalau ikutkan sini, walaupun datang satu tempat tapi kita boleh dapat macam-macam. Maksudnya situ lah. Dan dia punya situ pun parking pun senang, keadaan pun tak sesak, tak mengganggu lalu lintas. Dan ada juga yang macam warga mas ni, kami nak bantu dia masuk ke dalam. Dia kata tak apa, saya berjalan sendiri, saya nak exercise.
So dari situ, Kiranya isu, tak ada isu lah. Kalau edaran ni dibuat di pusat ya, biomass. tak ada isu. Mungkin ada yang macam yang belum pernah pergi ke sana. So mungkin beranggapan jauh. Betul, daripada Subang, kena bayar tol lagi, kena isi minyak lagi kan. Tapi once dah sampai sana, boleh tengok, wah memang seronok tempat tu. Sebenarnya tempat tu bukanlah, memanglah panas, tapi kami sediakan kemah, kami sediakan kerusi. Setakat ni bila saya pernah saya Setakat pergi, ni datang tu tak ada mengadu lah. Kenapa buat kat sini? tak ada Panas yang lah. mengadu. Memang tak ada. Setakat ni datang memang dengan senyuman dan memang dia orang pun seronok dan dia orang rasa macam tenang ambil, tak ada berebut-rebut, tak ada gaduh-gaduh kan. Tapi adalah yang bergaduh tu bila dia tak dapat tong. Tapi bila kita tengok bila isu tak dapat tong, rupanya dia ada tunggakan. RM5, RM15 kan. Itu yang tadi yang kena clearkan dulu dia punya akaun lah. Dia bila once you dapat WhatsApp, pertama you kena bawa salinan salinan resit untuk bayar cukai, dan yang kedua salinan IC lah. So kita nak buktikan yang mengatakan kata penduduk ni dah bayar cukai itu. Dan mana-mana yang ada, saya terima juga ada soalan yang mengatakan kata kalau kata rumah tu parents dia punya, keluarga dia punya. Betul, jadi si ayah ni dah meninggal. Boleh ke dapatkan tong? Boleh. Bawa je salinan surat kematian tu, bawa salinan resit bayar cukai pintu dan bawa dia punya salinan IC. Kita kan bagi sebenarnya. Wakil boleh tuntut lah. Kita tak adalah kata macam straight sangat, oh owner ni dah meninggal tak boleh ambil, tak. Sebab tu memang hak dia. So dia boleh ambil. Wakil pun dia boleh ambil, tak masalah. Kalau kata nak ambil untuk jiran pun boleh, tapi dengan syarat macam saya cakap lah. Kena ada salinan kad pendalan, kena ada salinan resit pembawaan resit bayar cukai pintu. Itu memang kita bagilah. Macam ada tak penduduk yang minta pengecualian? Maksudnya tak boleh pergi ke sana atas kekangan, mungkin uzur, memang tak ada kenderaan ke kan, ataupun OKU yang memang bukan terlantar lah, maksudnya yang tak boleh bergerak, yang tak berkeupayaan, nak pergi sana tak boleh. Jadi macam mana? Ada untuk juga yang memang call, dan untuk makluman semua, keutamaan kita akan bagi pada warga emas lah dengan orang OKU, tetapi pengedaran tong ni akan dibuat selepas pembukaan yang kita buat kat pusat biomass lah. Maksudnya kita akan settlekan edaran untuk pusat biomass dulu, yang datang ke pusat biomass, baru kita akan buat edaran untuk warga emas yang juga orang kurang upaya lah. So kalau kata macam yang orang kurang upaya ni nak minta jiran bawa ke, kalau kata nak bawa kawan-kawan bawa ke, tak ada masalah. Boleh je bawa diorang ni datang ke pusat biomass. Tapi untuk kami edarkan mengambil masa lah. Sebab kami, untuk makluman, kami pun tidak, kaki tangan Jabatan Pusat Masyarakat tidaklah terlalu ramai untuk bantu benda ni kan. Jadi kami perlukan keutamaan pada yang datang ke pusat biomass, baru kita edarkan kemudian. Jadi kalau kata warga emas ni nak minta anak datang ambil pun tak ada masalah. Tapi macam saya kata tadi lah, berikan salinan kad pendalan dan juga salinan resit bayar cukai pintu lah kat situ. So maksudnya kalau keutamaan diberikan kepada mereka yang datang ambil sendiri. So maksudnya yang di rumah tu yang tak boleh datang tu akan diedarkan, tapi jangan call MBSD lah. Tak boleh. Maknanya tak boleh nak desak MBSD untuk hantar sekarang lah. Maksudnya kena tunggulah. MBSD akan hantar jugalah maksudnya. Okey Pak, untuk tahun ni maksudnya 30,000 tong yang akan diedar. Tak salah saya 30,000 kan tadi Puan cakap untuk tahun ni. So untuk yang data sekarang yang layak dah berapa? Okey, kalau ikutkan data daripada 8 hingga 17 Jun, kita dah edarkan lebih kurang 2,741 unit. Maksudnya masih banyak lagi tong yang ada. Jadi tuan-tuan jangan risau. Tak perlu kelang kabut, tak perlu rushing-rushing. Kita buka setiap hari daripada pukul 9 pagi. Kita buka setiap hari daripada pukul 9.30 pagi sehingga 4 petang. Tetapi buat masa sekarang, ingat ya, pusat biomass tu kita tutup buat sebentar waktu. Nanti kita akan maklumkan data dan kita minta penduduk sekalian alert. Mungkin boleh tengok kat Facebook, dan kita akan maklumkan semula sekiranya pusat tu dah buka. Kita akan maklumkan melalui WhatsApp lah. Maksudnya nanti once dapat WhatsApp boleh datang ambil. Buat masa sekarang kita akan tutup dan kita tak pasti sampai bila. Bila akan dibuka semula tu tak tahu lagi lah. So nanti mungkin maksudnya akan diinform melalui WhatsApp juga. Kita akan inform melalui WhatsApp pada penerima yang layak untuk menerima tong, dan harap tuan-tuan dan puan-puan penduduk sekalian bersabar. Tong-tong tu ada. Tong sampah tu ada, sebab kita baru edar 2,000 je. So kalau ikutkan sini, kita secara kasar ni ada lagi lebih kurang dalam 28,000. So tak perlu risau. Tong tu takkan habis. Jadi ada yang dah telefon, ada yang once kita hantar WhatsApp penutupan sementara, ada yang call dah, ada yang tong dah habis ke, tong dah habis. Tak, tong tak habis, tapi kita nak kemaskan ni datang. Berderu dah datang. Berderu datang. Ada yang tak puas hati datang ke JPAS, Jabatan Pusat Hospital tanya, ada yang call kan. Once kita hantar je WhatsApp, semua dah telefon tanya. Saya rasa semalam
adalah dalam berapa puluh, 20 panggilan saya tanya, tuan dah habis ke tak? Tuan tak habis. Tuan ada. Okey. Cuma saya minta bersabar dulu, kita nak kemas kini data. Kita tak nak nanti ada yang dah dapat tuan tahun lepas, ada yang call balik tanya, perlu tak kami ambil tuan sedangkan kami dapat dah tahun lepas? Tak perlu. Yang dapat tahun lepas lah. So tahun ni bagi pada yang belum dapat lagi. Dan mana-mana yang kita dah terlepas tu, saya mohonlah minta pulangkan sebalik tahun tu sebab dia untuk penduduk yang dah bayar. Maksudnya means walaupun awak bayar, walaupun dah bayar tahun ni, bukannya tahun ni dapat juga. Tak. Jadi kalau yang dah dapat tahun lepas, dapat WhatsApp tahun ni untuk terima tong, tak payahlah, tak perlu datang ambil. Dan kalau ada yang dah ambil, saya mohon pulangkanlah semula sebenarnya. Satu rumah satu tong je kita bagi. Jadi kalau kita simpan tong banyak-banyak pun nak buat apa sebenarnya kan? Tak ada fungsi pun. Kalau simpan air kan, kalau tak tengok, ada pula datangnya nyamuk Aedes. Dah jadi pula demam tinggi, dah jadi satu hal pula, dah merebak pula satu kawasan lagi dibanding kat situ kan. Yang saya ada dengar jugalah. Okey, ada yang mengatakan tahun ni buka di pusat PMS. Tahun lepas boleh hantar. Kenapa tahun ni tak hantar juga macam tahun lepas Puan? Mungkin ada penonton kita yang nak tahu perkara tu kenapa. Okey, kita buat untuk maklumatlah, kita memang tahun lepas kita buat edaran dan kita buka tak silap saya di dewan-dewan tertentu saja. Tetapi sebenarnya ada masalah. Yang pertama masalah dari segi data. So data kita tak boleh dapat data setiap hari berapa yang kita edarkan. Dan yang kedua, ada di antara yang ambil kesempatan, dia dah pergi dekat Subang, tiba-tiba dia datang dekat Bandar Puteri. Ambil lagi kat situ. So dari situ kita dah tahu dah dari segi itu dia punya tong tu dah tak selari. Sepatutnya satu rumah satu unit kan, tapi dia dah jadi satu rumah jadi 2 unit. Dan juga dari segi ada yang kita macam nak tunggu penduduk datang, jadi payah tu. Tahun lepas kita memang minta syarikat tu yang uruskan, tapi ada banyak masalah dari segi tong tu lambat sampai. Lepas tu tak salah saya kena hantar ke tangan penduduk. Betul, kan? nak tunggu kata penduduk ada, kerana tu ada yang Sabtu Had je free. Betul. Bila kita dah hantar, dia pula tak ada rumah, ada hal emergency. Jadi susah kat situ dari segi, yang penting dari segi data lah. Jadi edaran tu mungkin lambat. Edaran tu mungkin lambat dan nak habis. Ada yang apa ni, yang cakap lambat ambil, dah kata janji pukul 9. Kan tu janji pukul 9 dengan penduduk, tapi penduduk tak datang ambil kan. Lepas tu bila nak bagi, nak kena letak depan rumah dia, nak ada. Jadi kita tak boleh sebenarnya kan. Benda tu sebab kita ada kita punya timeline sendiri, time frame sendiri. So kita kena habiskan, settlekan katakanlah dalam tahun 2005 bulan 12 kita kena bagi. So kita kena habiskan macam tu. Jadi kita tak bolehlah macam nak jadi macam tahun lepas. Jadi kami tak naklah benda yang tahun lepas berlaku. Jadi bila once kami buka kat pusat biomass, macam saya boleh dapat hari-hari berapa tong yang dah keluar, berapa yang diedarkan. Dan ada di antara penduduk ni yang datang pusat biomass, ada yang tak naik Grab, punya dia susah payah usaha nak datang, dia tak naik Grab. Memang ada tak naik Grab. Orang kata nak seribu daya, tak nak seribu daya. Dan ada yang saya cerita, dia warga Mas. Dia datang naik motor. Isteri dia kata, bang, datang naik kereta. Oh, tak nak. Dia cakap, saya degil, saya nak datang naik motor. Bukan apa, sedang nak bawa, dia cakap. Cuma kami risau lah, takut tong tergolek ke apa kan. Tapi memang, tengok memang diikat dengan betul kan. Jadi dia memang dia kata, saya nak ambil tong. Jadi saya akan usaha untuk dapatkan tong tu juga. Sebab ada yang kata, jadi okeylah, dia lepaslah bawa balik. Lepas bawa balik. Naik motor. Tak adalah kami terima aduan kata tong itu jatuh ke, tong dia jalankan kereta boleh jadi satu sampel lah kalau orang nak datang naik motor. So sebab sebelum ni ada yang kata, oh tak boleh ambil itulah ini kan. Itu naik motor. Ada yang datang naik kereta Azia pun ada. Ada yang macam-macam orang lah. Ada yang ceritanya nak Seribu Daya, tak nak Seribu Daya. So sebenarnya satu tong boleh je datang ke pusat biomass, tak ada masalah. Kami buka setiap hari macam saya cakap. Kalau yang bekerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu boleh datang. Kalau yang bekerja Isnin sampai Sabtu, Ahad boleh datang. So tak ada masalah sebenarnya. Dan kami buka waktu dari pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang lah. So boleh datang, boleh ambil. So untuk next ni masa yang sama jugalah. Masa yang sama juga. Akan tunggu tarikh. Ya, nanti kita akan maklumkan lah. Dan untuk penerima-penerima yang fasa seterusnya nanti, tunggu je WhatsApp dan BSC. Kita akan hantar WhatsApp sebenarnya. Okey, baiklah. Saya rasa kita pun dah hampir 30 minit. Okey, bersiaran langsung. Okey, bersama-sama anda pada hari ini. Sebelum saya menutup podcast kita pada hari ini, mungkin Puan Mazlina ada kata-kata akhir lah. So mungkin kata-kata ataupun pesanan nak sampaikan kepada penduduk yang layak, yang bakal ambil tong nanti ke kan. So maknanya dia masih available sampai kota 30,000 kan. Ya, so mereka tak perlu risau. So mungkin ada kata-kata akhir pada Puan Mazlina. Kata-kata saya, penduduk bersabar ya. Tong anda akan ada. Jangan risau. Dan kalau ada sebarang pertanyaan,
boleh hubungi di Jabatan Pengurusan Angkutan PSJ di talian 019 653 7823 di waktu bekerja daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang lah. Dan untuk penerima seterusnya, tunggu je WhatsApp daripada PSJ. Kita akan maklumkan melalui WhatsApp. So, harap bersabar, jangan panik dan jangan risau. Okey, baiklah, saya rasa penerangan daripada Puan Mazlina tadi berkenaan edaran tong sampah percuma daripada Majlis Bandar Raya Subang Jaya kepada penduduk sangat jelas. Okey, diharapkan penduduk faham dan jangan risau. 30,000 masih banyak kuota lagi. Cuma pastikan anda bayar cukai taksiran anda penuh untuk tahun 2026 tanpa tunggakan. Betul. Tanpa, maknanya bersihlah akaun tu bersih. Okey, tanpa ada tunggakan dan memang anda akan dapat tong pada tahun ini. So sebelum menutup podcast Bicara Santai kita pada hari ini, anda semua jangan lupa minggu depan dalam masa yang sama juga pada hari Selasa 10.30 pagi untuk podcast yang lain pula dan tajuk yang lain juga. Okey, sebagai penutup saya sajikan kepada anda video kemeriahan semasa edaran tong sampah di Pusat Biomass sepanjang bulan Jun pada 8 Jun sehingga 11 Jun yang lalu. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Bye.